Lelaki ni maut akibat ditindih teman wanitanya sendiri yang seberat 136 kg. Jom kita masuk ke sisi gelap kes kematian Kino Butler. Kejadian ni berlaku di Amerika pada 18 Mac 2018 kat sebuah apartmen. Nama mangsa Kino Butler, umur 44 tahun, dan orang yang dia bukan orang asing tau, tapi teman wanita yang tinggal semumbung dengan dia, Wendy Thomas. Kino ni jenis lelaki yang berbadan kecil tau, berat dia lebih kurang 54 kg je. Tapi Wendy pula berat dia hampir 136 kg. Bayangkan beza dia, lebih 2 kali ganda. Pada malam kejadian, dua-dua dah seharian mabuk minum arak. Lepas tu Wendy keluar pergi beli barangan terlarang. Balik-balik je entah kenapa diorang ni start bergaduh. Mula-mula Wendy lukakan tangan Kino guna pisau lipat. Lepas tu dia hentak kepala Kino dengan meja. Dan bila Kino dah tak berdaya, Wendy naik atas badan dia, himpit dada dan kepala Kino dengan seluruh berat badan dia. Kino yang kecil tu langsung tak boleh bernafas, langsung tak boleh lawan. Dia lemas, mati kat situ juga. Pukul 2.16 pagi, Wendy sendiri yang telefon polis, mengaku yang dia dah Kino. Bila polis sampai, diorang jumpa mayat Kino terbaring atas lantai ruang tamu. Manakala Wendy pula belum darah, tengah duduk dekat atas sofa. Bila pihak forensik periksa mayat Kino, ada lebih 90 kesan kecederaan kat seluruh badan dia. Punca kematian rasmi, dia tewas sebab tak boleh bernafas akibat dada dan lehernya dihimpit kuat dan diburukkan lagi dengan hentakan kat kepala. Kat mahkamah, Wendy mengaku salah. Dia kena hukum penjara 18 sampai 36 tahun dan sempat minta maaf kat keluarga mangsa. Tapi bagi kakak Kino, hukuman tu tak cukup berat. Bagi dia, Wendy sepatutnya kena penjara seumur hidup. Yang paling buat hati sebab Kino bukan dibunuh oleh musuh. Dia dibunuh oleh orang yang paling dia percaya, orang yang tinggal sebumbung dengan dia. Bak kata pepatah, harapkan pegah, pegah makan padi. Agak-agak lah kan, kenapa diorang boleh gaduh teruk macam tu? Aku rasa tak lain tak bukan sebab jealous. Korang rasa macam mana?